Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Terima kasih kerana meluangkan masa menonton video ini. Hari ini saya akan berkongsi ulasan tentang sebuah buku yang menarik, iaitu Aditif Makanan, Hukum Penggunaan Menurut Islam dan Isu-isu Halal Semasa. Mari kita lihat sama-sama apa yang istimewa tentang buku ini. Ini adalah karya saintifik membincangkan bahan tambahan makanan dari perspektif Islam, terutamanya mengenai status halalnya. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa salah tanggapan masyarakat berhubung penggunaan pelbagai bahan tambahan makanan seperti pewarna, pengawet, pengemulsi, dan bahan tambahan dengan kod E. Salah satu contoh adalah pewarna Carmina, E120, atau pigmen merah tua ialah sejenis aditif makanan yang diekstrak daripada sejenis kumbang yang bernama cochineal, Dactylopyos coccicus costa. Karya ilmiah dari Tuan Siddiq Tuan Muda dan Farhan Mohd Said ini diharapkan dapat memberi pencerahan kepada pengguna Islam mengenai isu halal. Kedua-dua penulis ini merupakan pensyarah di Pusat Sains Kemanusiaan dan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia dan Proses, Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah, UMPSA. Mereka berdua turut aktif menjalankan kajian berkaitan pelaksanaan halal, sains makanan dan teknologi halal, menjadikan buku ini satu rujukan yang berautoriti bagi masyarakat yang ingin memahami isu halal dengan lebih mendalam. Buku ini dibahagikan kepada 4 bab utama. 1. Pengenalan kepada aditif makanan, membincangkan definisi, sejarah, dan evolusi aditif makanan. 2. Jenis, fungsi sumber bahan tambahan, mengupas dan perbincangan tentang sifat, utiliti, dan keselamatan penggunaannya. 3. Hukum halal haram berkenaan bahan tambahan, menjelaskan tentang undang-undang mengikut perundangan Islam dan fatwa berkaitan di Malaysia. 4. Isu halal kontemporari, merangkumi perbincangan mengenai warna merah tua, renit, gelatin, alkohol, istihalah, dan kaitannya dengan status halal bahan. Buku ini turut menyertakan beberapa ayat Al-Quran dan hadis dengan terjemahan yang ringkas dan mudah difahami, bertujuan untuk membantu pembaca memahami kandungan buku ini dengan baik. Garis panduan yang dibincangkan juga wajar diaplikasikan dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Secara umumnya, buku ini berhasrat untuk memberi pencerahan kepada pengguna mengenai status bahan tambahan makanan halal, mempromosikan perbuatan tabayun, pengesahan maklumat daripada sumber yang berwibawa, dan mewujudkan kesedaran dalam masyarakat agar tidak terpedaya dengan maklumat yang diperdebatkan secara polemik yang tidak berasas. Semoga memberi manfaat kepada semua. Selamat membaca.